tak suka sayang kamu. Semua pernah makan atas kedai. Tak buat. Beli aku tak apa. Mantap awak. Thank you tau. Babe. Hello, no. Dah jam lambat ni. Babe, kau pakai baju apa esok? Aku pakai jenis. Weh, kebetulan aku bawa weh. Cepat tak? Kita boleh match-match. Aku. Weh. Jadi kan kalau Angga tu kan dengan Mamat tu aku. Danish. Dia satu batch dengan kita kan weh? Aku rasa kan. Dia jadi satu assignment kita. Aku confirm ship kau dengan dia. So dia handsome doh. Ya, main lah. Orang nak sangat lah weh. Ya, apa salahnya? Ya, main lah. Rasa kan masak? Jom kita bakal lapar tu. Lapar. Babe, aku bosan lah. Jom kita main game. Game apa lagi, babes? Kita main True or Dare. Misi menjadikan Danish couple kau. Tolonglah jangan buat gila, weh. Ish, dengar dulu, okay? Kita kan ada buat naratif kan, yang konflik lah, climax lah, benda-benda tu lah kan. Kita buatlah anggap sebagai research watak romantik pediam. Apa? Kalau dia tahu kita mainkan perasaan ni macam mana? Dah lepak lah babe. Okay lepak. Kita bukannya nak rosakkan hidup dia. Lagipun belum tentu dia ada perasaan dekat kau. Okay, kalau aku rasa tak selesa, kita stop Deal. Okay. Pakai baju polo, kacamata hitam macam macho, rambut style Milo, tapi sebenarnya P.O.Y.O. Kaulah temanku, kaulah lawanku, atau engkau lebih dari itu. Ku bingung dengan Kau ingat tak hari tu yang aku cakap pasal Jordan? Kalau buat terima menghadap aku, kau boleh tanya apa-apa je. Tapi kalau buat terima menghadap kau kena jawab true or dare. Deal? Deal? True or dare? Deal apa dah? Aku nak kau pinjam power bank Danish kalau kita jumpa dia nanti. Macam tu. Nah, boleh lah, kau dah cakap dengan kau nak dare kan? Kau nak buat macam tu. Dia kau dah pilih dare. Kau kena buat juga, okay? Tengok ada ni. Mana boleh tengok? Kau kena buat juga, okay? Dia tak ada. Jom. Danish, awak ada power bank tak? Kalau ada, saya nak pinjam boleh? Saya tak ada power bank. Alah, awak ada kan? Saya nampak hari tu. Saya dah cakap kan tak ada. Kalau macam tu, saya nak borak dengan awak boleh? Sekejap je. Saya tak borak lah dengan stranger. Saya cuma nak kenal-kenal je. Bukan ada niat apa-apa pun. Maaf ya, saya tak suka kenal orang suka-suka. Okeylah. Aku masih tak tahu, tapi mungkin juga aku keliru, tak tentu. Ku bingung dengan diriku, mahu tak mahu. Ya, babe. Yelah. Bila babe, you can do it. Go. Jenny. Awak dengar ke? Buat apa tak dengar ni? Ya? Saya sebenarnya duduk sini sebab kat semua penuh dah. Di sana lah. Wah, garangnya. Tak ada, saya nak duduk sini juga. Awak tahu tak? Awak ni jenis yang buat orang lain curious tau. Sebab awak diam. Curious tu masalah awak lah.
Kalau saya ajak awak keluar, awak kata apa? Tak. Kalau esok? Masih tak. Kalau saya kata saya suka awak? Saya tak minta promosi saya. Okey. Kerja teruk kau, Nok. Sial. Babe, sekolah lagi tu? Aku nak keluar lagi sekejap Awak tak pergi beli jeruk ke? Tak, setengah ambil kan? Biasa duduk. Pasal hari tu, Tak apa. Saya tahu awak jenis yang jujur. Tapi pun macam hari tu macam awak pula. saya bukan tak suka awak. Cuma saya tak biasa juga. Tapi bila saya kita balik, saya dah dapat dah kekasihan daripada awak. Bukan apa. Tapi kalau awak tak setuju pun, dia offices. Kata, jom kita cuba. Cuba. Masa awak? Saya tak terima. Rose, do my best. Jom lah. Bahasa panggil. Wait, babe. Aku sumpah tak sangka yang Danish tu nak confess dekat kau. Aku pun terkejut, weh. Aku ingat dia tu jenis yang dingin je. Si menjadikan Danish couple kau. So, technically, true origin kita berjadilah kan? Tapi babes, aku rasa bersalah dekat dia. Oh my god. Chill lah, babe. Chill. Ni game je. Engkau bukannya janji apa-apa pun dekat dia. Faham tak? Lagipun, kalau dia suka kau, itu masalah dia lah, bukan kita. Kita start benda dengan true or dare. Tapi, aku takut kalau dia betul-betul ambil serius. Macam mana? Masalah ni macam ni. Oh, game Okay. Kita bukannya nak rosakkan hidup dia. True order Danish, saya... Tak apa. Saya cuma nak pastikan apa yang saya dengar tu betul je. Perasaan awak tu mungkin jujur. Tapi cara awak tu yang salah. Danish. Dah, babe. Dah. Enough. Biar je dia. Malah perbuatan Babe, menghendap kau dah kemas ke baju kau? juga Dah adalah weh, satu pasal dia dah wilayah. betul tak? Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Babe, JPM Datuk Faz weh. Apa ni? Taking device. Babes, cuba kau tekan benda tu. Mana? Babe, siapa weh? Tak ada orang pun, babe. Macam mana? Sudah.
Aku akan pastikan dia jadi milik aku. Pakai baju polo